merujuk kepada kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru. Manakala pengalaman ialah pendedahan atau aktiviti yang dilalui oleh kanak-kanak sepanjang proses pembelajaran. Pihak kami tidak menafikan bahawa pedagogi dan pengalaman memainkan peranan penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Namun persoalan utama yang harus kita jawab ialah apakah asas yang menjadi punca kepada semua proses pembelajaran tersebut? Jawapannya adalah bahasa. Saya ulang sekali lagi. Jawapannya adalah
disokong dengan relatif senang dalam belajar. Yang pertama, bahasa ialah medium utama penyampaian ilmu. Tanpa bahasa, komunikasi antara guru dan kanak-kanak tak dapat berlaku dengan berkesan. Semua arahan, penjelasan dan soalan bergantung pada bahasa. Maka, jika kanak-kanak tak menguasai bahasa, mereka bukan sahaja sukar memahami, malah tak mampu meneruskan kefahaman mereka. Hal ini disokong oleh kajian UNESCO 2021 yang menunjukkan perbahasaan bahasa awal berkait rapat dengan perkembangan kognitif dan pencapaian akademik. Yang kedua, pedagogi tak bermakna tanpa bahasa. Walaupun guru menggunakan pelbagai pendekatan seperti pendekatan bermain dan belajar dan pendekatan mempusatkan murid, semua ini tetap memerlukan bahasa untuk dipahami. Jadi bahasa adalah jambatan antara pengajaran dan pemahaman. Tanpa bahasa, pendekatan yang baik tak dapat mencapai objektif. Jadi, hal ini selari dengan dapatan bahawa keberkesanan pengajaran bergantung kepada tahap bahasa murid. Yang ketiga, pengalaman pembelajaran juga memerlukan bahasa untuk membina makna dan pemahaman konsep. Oleh itu, jelaslah bahawa bahasa merupakan asas kepada semua proses pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dalam aktiviti pendidikan, kita sering melihat bahawa kanak-kanak yang mempunyai penguasaan bahasa yang baik biasanya akan lebih aktif dalam kelas, lebih berani menyatakan pendapat, lebih mudah memahami arahan dan lebih cepat untuk menghasilkan kemahiran lain. Jadi ini menunjukkan bahawa bahasa berfungsi sebagai kunci yang membuka pintu kepada pembelajaran yang lebih luas. Sebab kata pepatah Melayu, ilmu itu pelita hidup. Namun pelita itu hanya boleh menyala jika bahasa itu sesungguhnya. Tanpa bahasa, ilmu sukar disampaikan dengan berkesan. Jadi izinkan saya berkongsi sedikit usaha jenaka. Kadang-kadang guru bertanya kepada murid, siapa tahu jawapan? Jadi ada murid sebenarnya tahu jawab. Tapi mereka ni hanya diam kerana tidak tahu bagaimana hendak menyatakan jawapan itu dengan bahasa yang betul. Akhirnya mereka hanya kata senyum dan guru pun tertanya. Mereka ni faham atau tidak sebenarnya? Di suatu situasi ini menunjukkan bahawa kekurangan bahasa boleh menghadap potensi sebenar kanak-kanak. Jadi warga dewan sekalian, sebelum saya menamatkan pembahasan pelajaran hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Sebuah pantun berikut. Burung merpati terbang ke desa, hingga sebentar bukan cemara. Bahasa kukuh asasnya utama. Pedagogi dan pengalaman mudah terlaksana. Oleh itu, dengan hujah yang rasional dan bukti yang jelas, pihak kami menegaskan bahawa penguasaan bahasa merupakan faktor utama berbanding pedagogi dan pengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kerana tanpa bahasa, pedagogi tak dapat dipahami dan pengalaman tidak dapat dimaknai. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Dr. Ali Abasar AWTK Refendi, perbankan ketiga bagi pihak perbankan tampil untuk mengemukakan irasan-irasan dan seterusnya membukukan kes yang dibawa oleh pihak perbankan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada moderator dan juga pihak pelaksana. Saya Alia, selaku pembahas ketiga pihak perbankan akan menegaskan bahawa pihak kami lebih berkhidmat dan relevan dalam pembahasan ini. Jadi, sepanjang pembahasan tadi, pihak kerajaan terlalu menekankan penguasaan bahasa seolah-olah itulah satu faktor pendidikan kanak-kanak. Tapi realiti dalam pendidikan kanak-kanak bukan sekadar bercakap. Penyataan ini juga disokong oleh James Garrett yang menegaskan kanak-kanak belajar secara aktif, melalui interaksi dengan persekitaran, bukan hanya dari bahasa semata-mata. James Garrett cakap betul. Saya melibatkan kemahiran mengurus emosi, kreativiti, teknik pengajaran dan pengalaman sebenar dalam mengendalikan kanak-kanak. Jadi, Vygotsky juga menekankan pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dan pengalaman sebenar. Pihak kerajaan mengatakan bahawa tanpa bahasa, pedagogi tak bermakna. Namun, saya tegaskan di sini, tanpa pedagogi yang baik, bahasa hanyalah omongan kosong semata-mata. Jadi, jelas di sini
bahasa. Kenapa? Kerana bahasa sangat penting dalam pendidikan. Kenapa nak kena tegakkan filosofi? Sedangkan bahasa merupakan asas kepada pembelajaran itu sendiri semula filosofi. Oh, jadi hak kerajaan itu mengatakan anak-anak dapat pada tolak itu. Okey, bertenang. Ialah asas pada pembelajaran. Apa asal apa baca sebenarnya kan? Sebenarnya kan? Bertenang. Kita jangan informasi Lepas